All of Us Added ni ada copy sikit-sikit peristiwa yang terjadi ketika kapal Sewol tu. So apa dia kan? Yang pertama, obviously yang paling obvious ketika All of Us Added ni ada scene All of Us Added yang diorang rakam diri diorang, yang diorang rindukan mak ayah diorang, if diorang terselamat diorang nak buat apa kan. Ketika peristiwa tragedi kapal Sewol ni, pelajar-pelajar daripada Darwin High School ni memang buat benda sama. Diorang rekod diri diorang cakap diorang rindukan mak ayah diorang, andai kata diorang mati apa permintaan diorang, kalau diorang selamat apa yang diorang nak buat, diorang rindu apa. Diorang tak habis-habis cakap diorang tak nak mati. Found footage tu memang ada, korang boleh tengok sendiri. 내리고 싶어 진짜 진심이야. 나 나도 찍어줄래요? 엄마 사랑해요. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. 우리 김영애 씨 아들이 고맙니다. 이번 일로 죽을 수 있을 것 같으니. 야 계단에 있는 얘들이 제일 무서워. 엄마 아빠 사랑해요 영원아. 영원아 너만은 제발 수학여행 가지마. 오빠처럼 되기 싫으면 알았지? 제발 살려줘. 마지막이야. 나 지금 기울어진 거 보이지? 보이겠구나. Yang kedua ni aku tak tahu ini adalah salah satu adat ataupun culture orang Korea ataupun memang diorang ambil daripada peristiwa tragedi kapal Sewol ni. Kalau tak silap aku episod last yang diorang ikat ribbon warna kuning tu, yang diorang tulis nama kawan diorang, nama anak-anak diorang, nama-nama mangsa lah kan. Dan tragedi kapal Sewol ni pun diorang buat benda sama. Diorang ikat ribbon warna kuning dekat pagar, dekat pokok, kat mana-mana lah. Sebab diorang ada buat kempen Yellow Ribbon, iaitu simbolik yang diorang masih lagi berharap masih lagi ada mangsa-mangsa yang selamat daripada kejadian tu dan pulang ke rumah dengan selamat lah. Dan All of Us Added pun gunakan ribbon kuning tu simbolik pada maksud yang sama lah. Okay, mungkin dua scene tu korang rasa macam common lah kan, bila-bila masa boleh jadi. Okay, yang ketiga ni, scene bila diorang dekat atas bumbung tu yang pasukan penyelamat datang, tapi pihak atasan suruh diorang batalkan mission sebab takut pelajar-pelajar tu ada affected juga tapi tak bergejala, and then diorang tinggalkan. First diorang selamatkan orang-orang yang ternama dulu. Yang budak-budak ni diorang tak kisah, diorang selamatkan menteri, selamatkan orang-orang dewasa. Benda-benda tu dulu yang diorang pentingkan. Pelajar-pelajar sekolah ni diorang macam lantak korang lah. And then korang bayangkan balik cerita yang aku cerita dekat kapal Sewol ni macam mana diorang selamatkan orang-orang yang ternama dulu, kapten kapal yang terjun dulu. Lepas tu barulah macam budak-budak ni dibiarkan macam tu je, macam ya korang nampak kan persamaan je. Okay, mungkin tiga-tiga scene tu korang rasa macam tak kuat lagi lah man.